Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita malam ni dapat lagi bersama-sama dalam mengutik ilmu dalam Mutiara Adin bersama dengan paling istimewa atau penceramah yang paling istimewa yang sentiasa kita tunggu iaitu Al-Fadhil Ustaz Ni Muhammad Aiman. Kasihan dia sebabnya baru balik tu hujan sana kan, hujan lepas tu ada sikit musakah sana lah, lewat sikit lah. Jadi kita untuk berkongsi ilmu dengan kita tentang dengan tajuk dia bila ombak berzikir. Sebenarnya semalam dia Ustaz dah bagi dekat kita orang dekat pantai tapi Mi tak puas dengar. Tak puas dengar jadi Mi minta lagi lah ulang kat sini. Semoga kita sama-sama pada malam istimewa ini kita sama-sama menimba ilmu untuk terus kita berzikir juga bersama-sama ombak yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz nanti. Kalau dengan tanpa menengah masa, Mi persilakan Ustaz untuk dengan tajuk beliau bila ombak berzikir. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala limpahan rahmat, kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam ruangan alam maya ini untuk sama-sama kita mengadakan majlis ilmu secara dalam talian. Pertama-tama sekali saya nak minta maaf lah sebab lambat sikit, saya baru habis kuliah tadi di Kubang Krian. Lepas tu dalam perjalanan balik tu hujan lebat. Kalau orang Kelantan dia panggil pala ribut. Pada ribut, tapi saya gagahkan diri balik juga. Di tengah jalan tu ada pokok tumbang, tapi besar juga pokok tu. Tapi nasib baiklah, alhamdulillah tidak ada kemalangan jiwa, tak ada kenderaan yang lalu waktu pokok tu terbalik. Jadi jam lah tadi. Sepatutnya saya tadi dalam 9.25 dah boleh sampai rumah dah, tapi sebab jam yang teramat sangat dekat pokok tumbang tadi, delay perjalanan. Tapi tak apalah, alhamdulillah ala kulli hal dapat juga kita bersama pada malam ini. Jadi pada malam ini kita bawa satu tajuk iaitu bila ombak bertasbih. Kita semua ada pengalaman kita pergi ke pantai. Ada pengalaman pergi pantai dengan keluarga, ada pengalaman pergi pantai rombongan, ada yang ada pengalaman pergi pantai dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan. Saya pengalaman pergi pantai ni banyaklah. Pengalaman dengan keluarga, pengalaman dengan rombongan jemaah kelas Al-Quran Umi sendiri. Dan pengalaman saya pantai ni yang saya tak boleh lupa pengalaman saya dengan pelajar saya lah. Saya dengan pelajar ni sebab beza umur tu terlalu dekat. Jadi dah macam kawan-kawan. Ada sekali saya pergi pantai, ni budak-budak ni dia orang main tepung, main kelon dengan saya sekali. saya sekali kena. Saya cakap dah, tepung ni kena aku semua fail. Ada orang tak takut dengan saya sekali kena. Tapi itu pengalaman mungkinlah kalau 5-6 tahun lagi mungkin tak sesuai lah nak bergurau macam tu. Tapi sekarang ni sebab jarak umur berdekat, jadi itu akan jadi satu kenangan lah. Bila kita duduk tepi pantai ni kita akan galik. Kelantan kata galik. Kita akan galik, kita dengar bunyi ombak. Kita dengar bunyi deruan, desiran ombak, betul tak? Jadi bila kita dengar bunyi ombak itu,
tenang kita rasa duduk tepi pantai, kan kita tengok keindahan alam, kita dengar bunyi ombak yang sedang pasang surut, yang sedang membadai tebing. Tapi sebenarnya bunyi ombak itu, di sebalik ombak tu, kita tahu tak, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sedang bertasbih kepada Allah. Jadi di sebalik bunyi desiran ombak, terkandung di dalamnya satu tasbih yang tidak mampu untuk difahami oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Yang bermaksud semua langit yang tujuh, petala langit yang tujuh, petala bumi yang tujuh, dan semua yang ada di dalamnya di antara langit dan bumi, semua makhluk langit, daripada burungnya, daripada malaikat penjaga langit, daripada bintang-bintang, planet-planet, cakrawala-cakrawala, bulan-bulan dan bintangnya, dan juga semua makhluk bumi, baik haiwan, baik tumbuh-tumbuhan, baik ikan yang berada di dalam laut. Sekalipun ikan tu yang kadang-kadang spesies yang kita tak pernah tengok. Ada ikan yang duduk di ribuan kilometer di dasar laut tu, yang cahaya pun dah tak mampu nak sampai. Ada ikan yang ada lampu di hujung kepalanya. Ada ikan yang rupanya kita pun tak pernah tengok. Semua makhluk itu di langit dan di bumi, hatta cacing yang berada di dalam batu pun, semuanya yusabbihu bihamdi. Yusabbihu bihamdi. Mereka semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi Tuhan kata kamu tak mampu untuk faham tasbih mereka. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Daripada ayat ini apa yang kita dapat faham? Sebenarnya malam ni tajuk kita ni, sebab semalam saya bersama dengan Umi dan rombongan kelas Al-Quran, kita buat program di tepi pantai. Jadi bila kita buat program tepi pantai tu, kita nak bawa tajuk, takkan kita nak bawa tajuk azab neraka. Tak sesuai, betul tak? Di tepi pantai tajuknya apa? Tajuknya azab neraka. Macam tak sesuai. Jadi saya bawa tajuk 7 falsafah yang kita boleh ambil daripada laut, daripada pantai. Falsafah yang pertama kita boleh ambil daripada pantai ini adalah makhluk Allah, termasuklah pantai, termasuklah laut, semuanya bertasbih, semuanya memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita dengar bunyi ombak pantai datang dan pergi, hakikatnya seluruh alam berada dalam keadaan memuji dan bertasbih kepada Allah. Kucing yang ada dalam rumah kita, semua makhluklah. Semua, tak kira ombak, tak kira angin, tak kira langit, tak kira pasir, tak kira pokok, semuanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dalam banyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan daripada langit, bumi dan semua isinya, ada satu sahaja makhluk yang mungkin kita kata dalam banyak-banyak makhluk ni, semua makhluk Allah buat, semua tak berhenti bertasbih. Tapi ada satu makhluk yang jarang bertasbih. Apakah makhluk itu? Siapa tahu apakah nama makhluk itu? Nama makhluk itu tidak lain dan tidak bukan, namanya adalah insan, namanya adalah manusia. Malu kita. Kenapa? Sebab makhluk lain semua bertasbih kepada Allah. Akan tetapi dalam banyak-banyak tu, kita je makhluk yang lupa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu falsafah yang kedua. Itu falsafah yang pertama. Falsafah yang kedua, kita dengar bunyi laut, kita dengar bunyi makhluk, semua makhluk itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Betul tak? Semua makhluk bertasbih. Kucing dengan cara kucing, haiwan-haiwan lain dengan cara masing-masing, pokok dengan caranya. Kita tak faham tasbih mereka, betul tak? Kucing dengan miaunya, lembu dengan bohnya, tapi kita tak tahu tasbih mereka. Akan tetapi Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat yang ke-41, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat. Tidakkah engkau melihat, engkau tak tengok ke bahawa kepada Allah bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi, termasuklah semua burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Setiap makhluk itu dia dah tahu cara doanya, dia dah tahu cara tasbihnya masing-masing.
wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah lah yang maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Falsafah yang kedua kita boleh ambil apa? Semua makhluk ada cara tasbihnya yang tersendiri. Semua makhluk ada ibadatnya yang tersendiri. Semua makhluk ada zikirnya yang tersendiri. Begitu juga dengan kita manusia, kita ni ada banyak cabang. Ada banyak cara untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana burung berzikir dengan caranya. Ombak ada bahasa dia. Kucing ada bahasa dia. Yang kita kata, betul tak? Semua makhluk ini Allah ciptakan, kita kata, sesuai. Contohnya macam kucing. Kucing ni Allah buat cantik, minat tawafin. Kucing ni Allah ciptakan kejadian dia cantik, kejadian kucing ni. Kucing ni termasuk dalam makhluk yang boleh kita kata, makhluk yang boleh masuk dalam rumah kita. Makhluk yang boleh duduk dengan kita. Makhluk yang boleh berhimpit dengan kita. Cantik Allah buat kejadian kucing. Kucing pun ada bahasa dia. Jadi seperti mana semua makhluk ada kita kata cara zikirnya masing-masing, begitu juga dengan kita kata zikir kita. Kita zikir manusia ini ada banyak cara. Ada banyak cara. Banyak cara macam mana? Ada orang cara zikir dia jenis minat tasbih. Maka dia ulanglah tasbih itu, subhanallah, 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 zikir masing-masing. Ada orang minat tahlil, jadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang dia minat takbir, jadi zikir dia ulang takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang dia zikir dia tu dia minat selawat. Jadi dalam kehidupan dia sehari itu, bukan kata dia tak zikir-zikir yang lain, bukan kata dia tak berdoa dengan doa yang lain, tapi kita masing-masing ada zikir yang kita minat. Ada orang dia minat zikir dia tu baca Quran. Jadi dia ulang-ulang, dia baca Quran. Itu zikir kita masing-masing. Dan zikir ni dia ada 3 tahap. Tahap yang pertama dipanggil zikir dengan lidah, iaitu kita sebut Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu zikir dengan lidah. Ada zikir dengan hati. Zikir dengan hati ni macam mana? Di samping kita sebut dengan mulut kita, hati kita juga menghayati. Hati kita memahami, hati kita meresapi, hati kita rasa apa yang kita sedang berzikir itu. Bukan hanya zikir yang kosong dekat bibir kita saja. Ada orang zikir sebut pun tak betul. Jangan apa lagi kata nak hati. Zikir pas solat ada orang kan, ada orang dia rushing nak zikir. Dia nak kejar bilangan tu. Banallah, 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 nilam, 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 nilam. Apa benda lah. Jadi sebut satu, zikir tu lisan kena jaga betul. Yang kedua, selain daripada kita zikir dengan lisan, kita berzikir dengan hati. Zikir dengan hati ni macam mana? Selain daripada mulut kita sebut, hati kita meresapi, hati kita memahami, hati kita menghayati apa yang kita baca. Bila kita sebut Alhamdulillah, hati kita maha suci, hati kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi. Bila mulut kita sebut Allahu Akbar, hati kita memahami, menghayati bahawa tidak ada yang lebih besar melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekuasaannya. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilah maknanya tiada ilah. Kita bila kita terjemahkan tiada ilah, la ilaha, tiada ilah, kita terjemahkan tiada Tuhan. Jadi bila kita terjemahkan tiada Tuhan semata-mata, menyebabkan kadang-kadang kita tak memahami apa makna tiada Tuhan, apa makna tiada ilah. Kalimah ilah itu adalah antara kalimah bahasa Arab yang kaya dengan makna. Kalau kita buka kitab-kitab, contohnya antara kitab yang saya baru baca, kitab Mustikah Hadis yang ditulis oleh Syekh ditulis oleh pengarang sama yang menulis kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi dan Syekh Abdullah Basmih, dan juga ditulis oleh mantan mufti negeri Kelantan. Dalam kitab Mustikah Hadis itu dikatakan maksud ilah itu apa? Maksud ilah, ilah itu maknanya adalah pusat pusat pengharapan kita. Ilah itu maknanya pusat ketaatan kita. Ilah itu maknanya pusat cinta kita. Ilah itu maknanya pusat takut kita. Ilah itu maknanya pusat doa kita. Ilah itu maknanya pusat ibadat kita.
Jadi bila kita sebut la ilaha, maknanya tidak ada yang kita meletakkan puncak kecintaan kita. Tidak ada yang kita meletakkan puncak pengharapan kita. Tidak ada tempat yang kita letak puncak berharapnya kita. Tidak ada tempat yang kita letak puncak doa kita. Tidak ada tempat yang kita letakkan puncak takutnya kita. Tidak ada tempat yang kita letakkan puncak ibadat dan ketaatan kita dan penyerahan diri kita. Illallah, melainkan kepada Allah. Jadi orang yang berzikir dengan hati, dia bukan hanya sebut dengan mulut, tetapi dia menghayati apa yang dibaca. Dan zikir yang paling tinggi tingkatannya adalah zikir dengan anggota. Bagaimana zikir dengan anggota? Iaitulah dalam segala perbuatan kita. Kita makan dalam zikir. Kita tidur dalam zikir. Kita bekerja dalam zikir. Kita memandu dalam zikir. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam setiap perbuatan kita, kita selami, kita selit, kita letak, kita sulami dengan ingat kepada Allah. Zikir-zikir itu maknanya apa? Zikir-zikir itu makna ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri majlis zikir ni macam mana? Majlis zikir ni antara cirinya adalah satu, majlis yang ingat kepada Allah. Itu majlis zikir. Yang kedua, majlis zikir ini adalah majlis yang ada padanya tasbih, subhanallah. Majlis yang ada dalamnya tahmid, alhamdulillah. Majlis yang ada dalamnya takbir, Allahu Akbar. Majlis yang ada dalamnya tahlil, la ilaha illallah. Majlis yang ada dalamnya istighfar, astagfirullah. Majlis yang ada dalamnya doa, itulah semua disebut sebagai majlis zikir. Jadi kita nak berzikir seperti mana makhluk-makhluk ada caranya, kita juga ada caranya. Dan cara nak berzikir ni banyak sangat. Banyak sangat. Tak terkira banyaknya cara kita nak berzikir, tinggal lagi kita buat. Kita pilihlah mana-mana yang kita suka. Dan besar tak besarnya majlis zikir ini, sehingga Allah ni dia ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk cari majlis zikir. Seperti mana Nabi pernah bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan. Kata Nabi, Allah ni dia ada satu malaikat yang ditugaskan untuk meronda. Bila malaikat ni ronda macam kita lah ada polis. Polis ni dia ada polis ronda. Polis peronda bila dia tengok kita, dia tengok macam pelik je kereta ni, dia pun tahan. Tahan tengok rupa-rupa dia tak ada lesen. Tu polis peronda. Allah ada malaikat peronda. Malaikat peronda ni dia buat apa? Yatatabba'una majalisa dzikr. Malaikat peronda ni kerja dia cari mana atas dunia ni ada majlis zikir. Bila mana dia jumpa, fa idza wajadu qa'adu ma'ahum. Bila malaikat peronda ni dia jumpa mana atas dunia ni ada majlis zikir, dia duduk bersama-sama dengan mereka. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim. Dan malaikat peronda tu dia membuka sayapnya, menghamparkan sayapnya, memayungi majlis zikir. Datang malaikat yang kedua, payung atas malaikat pertama. Datang malaikat ketiga, payung atas malaikat yang kedua. Datang malaikat yang keempat, payung atas malaikat yang ketiga, sampailah ke pintu langit. Sebab tu kan kita selalu dengar, siapa yang duduk majlis ilmu, siapa yang duduk dalam majlis zikir, dia berada dalam majlis yang dipayungi oleh para malaikat. Cuma kita malam ini, sebab kita ni secara online, maka secara online ni, janganlah pula tanya saya macam mana malaikat payung. Rumah saya satu, rumah Umi satu, rumah yang lain-lain seorang satu ke? Yang tu wallahu a'lam macam mana Allah payung. Itu kita serahlah kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan, kehendak, iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di luar ilmu kita. Tuhan nak payung macam mana? Sebab kita hari ni majlis ilmu kita, majlis zikir kita ni macam-macam cara. Ada orang buat majlis baca Yasin guna Google Meet. Ada orang buat majlis ilmu macam kita ni pakai Zoom, guna cara online je. Lepas tu ada majlis zikir, majlis ilmu dengan guna televisyen. Kan kita buka pagi-pagi tazkirah, kita buka pagi-pagi kuliah dalam TV tu, itu termasuk majlis ingat kepada Allah. Tapi macam mana malaikat payung? Wallahu a'lam, kita serah kepada kuasa dan kehendak Allah untuk menetapkan bagaimana caranya. Jadi malaikat ni bila mana sudah, maka sa'adu ila sama. Maka para malaikat pun balik kepada tempat dia masing-masing, balik ke langit. Bila malaikat balik, Tuhan pun tanya malaikat. Tuhan kata, min aina jitum. Malaikat, kau mari daripada mana ni ramai-ramai ni? Malaikat kata, jikna min ibadillaka fil ard. Malaikat kata, ya Allah, kita baru lepas balik daripada atas dunia ni. Kita tengok hamba kamu tadi. Kita ziarah-ziarah, tengok ada hamba kamu tadi, dia tengah buat majlis zikir. Kita pun singgahlah sekali. Lalu Tuhan pun tanya dia orang buat majlis zikir tu, dia orang buat apa?
Maka malaikat pun kata, mereka ini yusabbihun, mereka ini bertasbih kepada kamu, mereka ini bertahmid kepada kamu, mereka bertakbir membesarkan kamu, mereka bertahlil menunggalkan kamu, mereka berdoa memohon kepada kamu. Tuhan tanya, doa tu doa minta apa? Cuma kita kena faham, Tuhan tanya malaikat bukan sebab Tuhan tak tahu, tapi Tuhan tanya disebabkan nak tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Tuhan tanya, ni ramai-ramai ni, diorang minta apa ni? Doa ni, doa ni, mereka berdoa, mereka memohon apa wahai malaikat? Malaikat menjawab, malaikat kata apa? Malaikat kata, ya Allah, mereka memohon syurga kamu, ya Allah. Lalu Allah pun tanya balik malaikat, Allah kata, yang diorang minta syurga ni, yang bersungguh sangat diorang minta syurga ni, mereka ni pernah tengok ke syurga tu macam mana? Yang bersungguh sangat ni minta syurga ni, pernah tengok ke syurga tu macam mana? Kalau macam kita ni, kita minta benda, selalunya kita minta benda yang kita dah biasa, kita dah ada pengalaman, kita dah tahu macam mana dia punya rasa, betul tak? Kita pergi kedai, apa ni pelayan tanya, makan ke apa bah? Tepuk kata, marilah siakap 3 rasa. Kenapa kita minta siakap 3 rasa tu? Sebab kita dah pernah rasa sedapnya siakap 3 rasa, betul tak? Pergi pantai kita cari air kelapa, air nyo. Kenapa kita cari air nyo? Sebab kita tahu Allah panas-panas ni kena pula air nyo sejuk-sejuk, Allah sedapnya, betul tak? Kenapa kita minta, kenapa kita ni? Lepas tu kalau orang buat jamuan, datang rumah saya ni hujung bulan ni buat jamuan apa? Buat jamuan gulai kambing. Allah, dengar gulai kambing ni. Gulai kambing tu tarikh dia hujung bulan, tapi tengah bulan dah sampai dah. Kenapa? Sedapnya gulai kambing. Sebab kita dah pernah rasa. Tapi Tuhan tanya malaikat, malaikat, hamba aku ni duk minta syurga ni. Kenapa dia minta sangat syurga ni? Pernah tengok ke syurga tu macam mana yang minta sangat syurga ni? Malaikat kata tak pernah tengok, ya Allah. Lalu Allah jawab kepada malaikat, wahallau ra'au jannati, agaknya macam manalah ni yang sekarang ni, yang tak pernah tengok pun dah bersungguh macam tu dah minta syurga. Agaknya kalau dah pernah tengok syurga, agaknya macam manalah bersungguhnya hamba aku, mesti lagi bersungguh lagi minta syurga. Lalu Tuhan tanya minta apa lagi? Malaikat kata, mereka juga minta dijauhkan daripada neraka-Mu. Tuhan pun kata, ya takut sangat hamba aku ni kepada neraka ni, dia pernah tengok ke neraka tu macam mana? Macam kita kan takut apa? Kita takut harimau, kita takut buaya, kita takut hantu. Tu. Bila kita takut tu, kita takut hantu. Kenapa kita takut hantu? Sebab kita pernah tengok dalam cerita hantu, betul tak? Jangan pandang belakang congkak. Saya dah cerita apa ni 2 hari lepas, nak cerita lagi malam ni. Saya pernah lah, kita sembang dengan student kita. Kenapa orang takut cerita hantu? Jadi bila sembang tu kita dapat satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Sebenarnya kita ni takut cerita hantu sebab dia punya sound effect je. Kan jangan pandang belakang congkak tu. Wah. Yang tu kita takut sangat cerita hantu tu sebab dia punya sound effect tu. Jadi saya cakap dengan student, saya sembang dengan student, kalau kita tukar sound effect cerita hantu tu dengan lagu yang nakal, lagu yang lawak, hilang dia punya vibe takut. Contoh kita buka cerita jangan pandang belakang congkak, tutup dia punya sound tu, kita buka lagu baby shark tutut baby shark tutut baby shark tutut baby shark. Tak ada dah, dia hilang dia punya seram. Tapi nak balik pada cerita kita, kenapa kita takut hantu? Sebab kita dah tengok dalam cerita, dah bagi gambaran, entah gambaran tu betul ke tidak tak tahu, dah bagi gambaran dah hantu ni rambut dia berterbangan, langsui pula yang jadi hantu ada kepala tak ada badan. Kita takut sangat sebab kita dah bayangkan benda tu macam mana. Sebab tu kita takut. Jadi neraka ni Tuhan kata, hamba aku ni yang duk minta sangat jauh daripada neraka ni, bilanya mereka ni tengok neraka? Malaikat kata tak pernah tengok, ya Allah. Tuhan pun jawab, wahallau ra'au nari, yang tak pernah tengok tu pun dah bersungguh macam tu minta lindung daripada neraka. Agak-agak kalau dah pernah tengok neraka, macam manalah hamba aku ni minta lindung, minta jauh daripada neraka. Kemudian Tuhan tanya lagi, dia orang ni minta apa lagi malaikat majlis zikir ni? Malaikat kata, mereka mohon ampun daripada dosa. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, saksikanlah wahai malaikat, semua yang ada dalam majlis zikir itu, majlis ingat kepada aku, semuanya aku ampunkan dosa mereka. Malaikat tak puas hati. Malaikat kata, ya Allah, minhum abdun khata'. Ya Allah, takkan kau ampun semua, ya Allah. Dalam ramai-ramai itu ada dosa dia banyak. Ada yang dosa dia ni dahsyat, ya Allah. Datang majlis zikir pun, tapi dosa dia ni bukan kaleng-kaleng kalau dalam bahasa budak-budak.
Saya ada seorang kawan. Kawan saya ni kerja dekat farmasi. Saya tanyalah dia, saja tanya. Saya tanya ubat apa yang paling laku? Cuba teka ubat apa paling laku? Ubat yang paling laku ubat batuk. Tu. Umi dia tahulah. Dia biasa kerja bidang kesihatan kan. Ubat paling laku ubat batuk. Ubat batuk lah yang menyebabkan apa ni farmasi-farmasi swasta tepi jalan tu hidup, boleh survive, ubat batuk. Walaupun dia dah letak syarat ubat batuk tu seorang 2 botol je, tapi pandailah yang geng-geng modified ubat batuk ni, pandailah ada orang lipat apa ni petugas farmasi. Ada yang dia kata yang datang beli ubat batuk ni, yang siap ajar dia macam mana cara nak bancuh ni, kalau time kuliah maghrib dekat masjid, dia duduk depan sekali. Datang beli ubat batuk pakai kopiah, tapi bagi beli ubat batuk tengah hari, beli ubat batuk petang, beli ubat tu tidak batuk, tak batuk tu namanya. Jadi malaikat kata, ya Allah, takkan kau ampun semua ya Allah, dalam ramai-ramai ni ada yang akalnya lain macam ya Allah. Ada yang datang singgah-singgah. Sebab contoh kalau kita buat majlis ilmu dekat masjid, ada yang datang ni bukan semua datang nak dengar kuliah. Ada yang datang kerana nak makan je. Dengar malam tu saya pernah dekat surau kampung saya. Satu hari saya pergi pasar pagi. Kebetulan udang dia jual RM22 sekilo. Udang RM22 sekilo. Bukan udang kecil. Udang besar. RM22 sekilo. Saya beli 10 kilo, bawa balik, suruh jemaah muslimat masak gulai udang. Letak dalam grup WhatsApp. Marilah belakang malam ni masjid tu kita buat gulai udang malam ni. Dengar gulai udang ni tuan-tuan. Yang tak pernah datang pun datang malam tu. Lepas tu hari tu awal Muharram buat program Amal Al-Hijrah. Amal Al-Hijrah ni kita buat special sikit. Kita buat kambing golek. Bila buat kambing golek tu ya Allah, lagi ramai daripada gulai udang. Limpah surau tu sampai ke tangga orang solat Isyak. Nak bagi tahu kadang-kadang orang datang ni bukan kerana nak dengar kuliah pun, dia datang sebab nak makan. Tambah pula saya buat poster tu kan, saya letak gambar kambing golek tu separuh poster. Separuh lagi kecil je baru letak gambar ceramah disediakan. Orang lain buat poster kuliah perdana, jamuan disediakan. Saya tak, jamuan perdana. Letak dekat bawah tu kecil je. Kuliah disediakan. Ramai Masya Allah. Jadi malaikat tak puas hati. Malaikat kata, ya Allah, yang datang jadi singgah-singgah, datang kena nak makan ni, engkau ampun juga ke dosa dia ya Allah. Tuhan jawab macam mana? Tuhan kata, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Malaikat, orang yang berada dalam majlis zikir, orang itulah orang yang tidak akan pernah rugi disebabkan dia berada dalam majlis zikir. Maknanya apa? Maknanya orang yang datang majlis zikir ni, sekalipun niat dia tu nak singgah-singgah je, sekalipun niat dia tu nak makan je, sekalipun niat dia tu nak duduk dalam aircon je, sekalipun niat dia tu nak suka-suka je, tapi Allah dah janjikan tidak akan pernah rugi orang yang duduk dalam majlis zikir. Jadi, apatah lagi kalau orang yang duduk dalam majlis zikir ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak dapat yang kita bayangkan betapa besarnya ganjaran di sisi Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita tengok ombak di pantai, kan, pasang surut. Pernah tak kita baca dalam berita sinar harian? Ombak di pantai sekian-sekian, Isytihar Pencen, boikot daripada pasang surut, dah nak berehat, dah nak berhenti. Dia kata aku dah 100 tahun dah pasang surut, aku nak rehat lah, bagi kat orang lain pula. Bagi kat makhluk lain lah pula, ya Allah, bagi dekat manusia pula pasang surut. Asyik aku je, bagi dekat pokok lah pula, dekat bukit-bukit tu. Bagi dekat ni lah, bagi dekat semut lah pula pasang surut. Aku je pasang surut. Tak berhenti aku ni, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun aku ni, tak berhenti. Aku nak rehat juga, ya Allah. Pernah tak? Tak pernah. Kenapa? Kerana pantai, kerana ombak, pasang dan surut tak pernah berhenti. Jadi falsafah yang ketiga yang kita boleh ambil daripada ombak, daripada pantai adalah pantai mengajar kita ketaatan. Pantai mengajar kita berserah kepada Allah tanpa pernah derhaka, tanpa pernah berehat, tanpa pernah berhenti. Dan Allah berfirman kepada kita, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maknanya, dan kepada Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, termasuklah pantai dan ombak, sama ada dengan rela ataupun terpaksa, semuanya berserah diri kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ombak ni padahalnya dia boleh pilih tak untuk dia berhenti. Kalau dia nak berhenti, boleh jadi berhenti. Lepas jadi, kalaulah kata ombak ni dia pilih untuk tak surut-surut, dia pasang je,
pasang sepasang-pasangnya. Tak surut-surut, pasang ni. Apa akan jadi kepada bumi ni? Nescaya bumi ni akan ditenggelami oleh air. Tapi kalau pantai ni dia pilih untuk surut je, tak nak pasang, surut sesurut-surutnya, nescaya bumi ini akan menjadi tanah yang kontang, tanah yang tandus dan kering, tidak pernah basah-basah. Tapi kenapa bumi kita ini, apa ni kita kata boleh hidup dalam keadaan yang selesa? Kerana ombak ni walaupun dia boleh pilih untuk pasang tak surut, dia boleh pilih untuk surut tak pasang, tapi dia tetap taat kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita boleh ambil? Ombak dan pantai mengajar kita untuk tidak pernah derhaka kepada aturan Tuhannya. Begitu juga matahari terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya, bulan beredar mengikut peredarannya. Peredaran bulan ni dia ambil masa 29 hari ataupun 30 hari. Tak adalah bulan kata, ya Allah aku nak beredar lah kalau bulan ni, kalau boleh pergilah tambah lagi ekstra 5 hari jadi 35 hari. Ataupun bulan tu cakap, ya Allah bulan ni 20 hari je. Tak. Bulan ni cukup 20 hari masuk anak bulan baru. Cukup 30 hari masuk anak bulan baru. Itu maksudnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala turut ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu falsafah yang ketiga. Kita ulang balik. Falsafah laut, falsafah pantai, yang pertamanya adalah semua makhluk termasuk pantai bertasbih kepada Allah. Yang kedua, falsafah daripada pantai, apa yang kita boleh ambil, semua makhluk ada tasbih, cara mereka berzikir yang tersendiri. Yang ketiga, apa yang kita boleh ambil falsafah daripada laut ini, laut tak pernah berhenti, tak pernah derhaka. Itulah falsafah yang kita boleh ambil. Yang keempat kita tengok ombak di pantai, kan? Macam saya sebut tadi, ombak ni dia pasang lepas tu dia surut. Dia pasang, dia surut. Dia pasang, dia surut. Apa yang kita boleh ambil falsafah yang keempat, laut ini sifat dia sentiasa kembali. Dia sentiasa kembali. Maka itu juga dengan kita pun kena kembali kepada Allah. Dalam hidup kita ni, kita tak jalan ke depan je. Seperti mana pantai dia tak pergi ke depannya. Dia ada juga waktu dia berundur. Macam seperti mana juga dengan kita juga tuan-tuan ada waktunya kita ni kena berundur. Berundur bukan makna mengalah. Mengalah bukan bermakna kalah. Jadi kadang-kadang ada waktu kita mengundur. Sebab tu kita bawa kereta tuan-tuan. Gear kereta ni ada gear reverse. Apa akan jadi kalau gear kereta ni, engineer yang buat kereta tu, kereta ni tak nak buat gear reverse sebab tuan dia ni jenis tak nak mengalah. Ataupun kita pergi dekat showroom tu, nak pergi beli apa ni, sekarang kan ada kereta elektrik. Saya nak survey EV, electronic vehicle. Electric vehicle. Saya nak survey kereta elektrik. Dia cakap, puan nak jenis macam mana? Saya ni jenis saya tak suka mengalah. Jadi saya nak beli kereta yang tak ada gear reverse. Saya nak beli kereta yang ada gear ke depan je. Boleh tak? Tak ada. Kenapa? Apa akan jadi kalau kereta kita tak reverse? Nak parking macam mana? Nak parking macam mana kereta kita? Betul tak? Jadi ada waktu kita kena reverse. Begitu juga engineer yang buat kereta kita ni, selain daripada ada cermin untuk kita melihat ke depan, ada cermin sisi, ada cermin pandang belakang. Sebab ada waktunya kita kena menoleh ke belakang. Ada waktunya kita kena menoleh ke sisi. Dan apa yang menarik yang boleh kita tengok, dalam satu peperangan, kebetulan 2 hari lepas, rombongan kelas mengaji Umi ni bawa pergi ke pantai Bukit Keluang. Jadi sebelah pantai tu ada bukit. Ada bukit yang cantik kita boleh tengok. Jadi ada satu peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Perang itu berlaku di kawasan berbukit. Jap, saya tengah nak buka gambar. Okay, saya share gambar sekejap nak tunjuk dia punya gambar ni. Gambar dia ni apa ni kita kata berbukit. Sekejap tengah loading ni. Saya share screen kejap. Baik, inilah gambar. Boleh nampak ke? Nampak Ustaz? Boleh nampak jelas. Ini gambaran pelukis perang Khaybar, perang yang berlaku di kawasan yang berbukit. Dan ini dan dahlah dia berlaku di kawasan berbukit. Lepas tu pula setiap di bukit ni, dia buat orang Yahudi di Khaybar ini, dia buat benteng yang jumlahnya tidak kurang daripada 10 lapis.
Kalau kita tengok ini gambaran pelukis, jangan kata zaman Nabi siapa buat kamera, kodak-kodak. Tak ada, zaman Nabi bukan ada kamera. Ini gambaran pelukis. Kawasan berbukit adalah kawasan berbukit. Lepas tu pula ada 10, lebih daripada 10 lapis benteng. Ini gambar Saki-Baki benteng Khaybar yang masih ada sampai ke hari ini. Siapa-siapa yang pernah pergi buat umrah tu ataupun ada dalam perancangan nak pergi buat umrah, Khaybar ini antara destinasi yang bagi saya kena pergi. Kena pergi untuk kita tengok. Bila kita duduk di situ, kita boleh bayangkan macam mana, Allahu Akbar, susahnya peperangan zaman Nabi SAW. Inilah antara sisa-sisa terkata benteng di Khaybar yang masih lagi ada sehingga ke hari ini. Nampak tak kawasan berbukit? Lepas tu dia punya benteng ini bersusun-susun, berlapis-lapis. Ini gambar dia. Suka apa ni kita kata tengok gambar ni ya. Baik, waktu perang Khaybar yang berlaku di kawasan berbukit, waktu itu orang Yahudi ni dia punya trik, dia punya strategi dia tak apa ni kita kata dia tak serang. Tapi dia tunggu. Dia kalau kita pergi berperang dekat kawasan tanah tinggi ni, yang untung orang yang duduk tempat tinggi lah. Sebab orang yang duduk tempat rendah, dia datang, dia nak kena panjat. Bila dia panjat, orang yang duduk atas ni, dia tak payah baling batu. Cukup dia baling pasir je. Dia baling pasir je masuk mata tu, surrender. Jadi orang Yahudi yang duduk atas bukit Khaybar itu, dia nanti. Dia tunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Dia tak buka pintu kubu. Dia tunggu. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak bagi Nabi dengan sahabat yang duduk dekat bawah ni, bagi Nabi ni, apa ni kita kata, penat tunggu. Kita kan kalau lama-lama sangat kita tunggu kan, kita jadi, apa ni, kita jadi bosan, kita jadi boring. Jadi bila mana orang Yahudi tengok Nabi, sahabat ni dah bosan, Nabi ni dah boring. Jadi dia buka pintu kubu dengan mengejut, dia serang dengan mengejut, kemudian dia tengok, bila dia tengok sahabat ni mula nak bangun, dia pun berundur, cepat-cepat dia tutup pintu kubu. Berulang 2-3 kali. Akhirnya Nabi perintahkan Sayyidina Ali untuk mengemudi pasukan tentera. Sayyidina Ali buat strategi macam mana? Sayyidina Ali kata, kita dengan Yahudi ni, kita jangan serang. Kita berundur dulu. Jadi bila mana Yahudi buka pintu pagar dengan mengejut, maka sahabat pun berundur. Bila sahabat berundur, orang Yahudi ni ingat, orang Islam nak kalah dah, kita nak menang lah. Maka orang Yahudi ni syok. Bila dia syok, dia kejar sahabat. Bila dah jauh daripada kubu, barulah Sayyidina Ali bagi isyarat. Okey, sekarang kejar, kita masuk dalam kubu. Barulah orang Yahudi perasan bahawasanya mereka dah kena trik. Waktu itu, maka sahabat berlari sekuat yang mungkin dan berjaya menawan kubu yang pertama. Kubu yang pertama di Khaybar. Maka apa yang kita nak ceritanya seperti mana laut. Dia ada pasang, dia ada surut. Dia datang dan dia pergi. Kemudian dia datang balik. Begitu juga dengan kita. Ada kalanya kita kena kembali. Ada kalanya kita kena berundur. Ada kalanya kita kena mengalah sesuai dengan situasi semasa. Dan kembali yang paling penting adalah dalam apa sekalipun yang kita buat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu falsafah yang keempat. Falsafah yang kelima, laut ini menjadi simbol luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku meliputi segala sesuatu. Tak ada yang atas dunia ini melainkan semuanya kerana rahmat Allah. Atas dunia ni tak kiralah kereta kita, apa yang kita pegang, baju kita, kopiah yang kita pakai, cermin mata yang kita pegang, semuanya tak terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga pernah bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Kata Nabi, Allah ini ada 100 bahagian rahmat. Daripada 100 bahagian itu, Allah bagi satu je bahagian rahmat untuk dunia. Dengan satu rahmat itulah semua makhluk ini berfungsi. Termasuklah haiwan liar, termasuklah kita kata manusia, termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah pokok kayu. Semuanya berkongsi rahmat yang satu ini. Dan Allah simpan lagi 99 rahmat untuk diberikan kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Kalau kita duduk tepi pantai kan, suka kita duduk tepi pantai ni, kita tengok luasnya pantai, betul tak? Luasnya pantai itu sebahagian daripada 1/99. Bukan itu 1/99, bukan. Daripada rahmat Allah yang 100,
Allah cabut satu untuk dibahagikan serata dunia. Termasuk jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua sekali. Termasuklah laut. Laut yang luas itu baru sebahagian daripada 1/100. Itu pun dah luas. Kita tengok sejauh mata memandang pun dah kita kata sejuk hati kita, dah kita kata lega hati kita. Kalau yang stres tu pergi duduk tepi pantai, ya, kita kata lapang hati kita. Itu baru sebahagian daripada 1/100. Bayangkan kalau yang sebahagian daripada daripada satu bahagian yang kita kongsi tu, itu pun dah begitu luas. Allahu Akbar. Itu tak termasuk lagi kita kata kasihnya ibu, rahmatnya ibu kepada anak, rahmatnya sahabat kepada sahabat, rahmatnya suami kepada isteri, rahmatnya kita kepada masing-masing. Itu pun baru sebahagian daripada satu bahagian yang kita sama-sama kongsi. Bayangkan pula betapa luasnya 99 lagi bahagian rahmat yang Allah simpan untuk dikurniakan kepada hamba-Nya pada hari akhirat. Baik, yang keenam. Yang keenam daripada laut, daripada pantai. Laut dan pantai ini menjadi simbol luasnya keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni kalau kita baca hadis-hadis kelebihan amalan, banyak hadis Nabi ni suka tahu. Kalau Nabi nak bagi tahu kita, kalau buat amalan sekian-sekian, kelebihannya Allah ampunkan dosa, Nabi suka guna ayat Allah ampunkan dosa sebanyak-banyaknya, walaupun dosa itu lebih banyak daripada buih yang berada di lautan, walaupun dosa itu lebih banyak daripada pasir yang berada di pantai. Nabi suka guna mithla zabadil bahar, lebih banyak daripada buih ataupun seumpama buih yang berada di lautan. Sebab buih yang duduk di laut ni kita tak mampu nak bilang, kita tak mampu nak kira banyaknya jumlah. Antaranya yang pernah Nabi sebut, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nabi kata siapa baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali sehari, Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nabi pernah sebut juga, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fabalagha 99 thumma qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamd wa huwa ala kulli lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufira lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nabi pernah kata siapa yang lepas solat dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Semua 33 jumlahnya 99. Kemudian dia cukupkan 100 dengan dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi akan diampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang berada di lautan. Lagi Nabi pernah bersabda, ma 'alal ardi ahadun yaqul, tidaklah atas dunia ni siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nabi kata atas dunia ni tak adalah siapa pun yang baca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kata Nabi, illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr, melainkan akan diampunkan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih yang berada di lautan. Lagi Nabi pernah sebut, ni kita nak tidur kejap lagi ni boleh terus beramal. Nabi kata man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa yang ketika mana dia berbaring di tempat tidurnya, ketika mana dia berbaring sebelum daripada dia terlena, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panjang ke? Panjang. Okay, ingat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata Nabi, siapa yang nak tidur dia baca ni, ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr, maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang berada di lautan. Banyak yang saya kongsi malam ni, tapi jangan risau, saya ada sediakan nota.
Tapi cumanya saya kesuntukan masa tak sempat nak tukar nota ni jadi slides PowerPoint. Nota ni ada, nanti saya share PDF. Ada bacaan-bacaan ni boleh kita amalkan. Baik. Ada lagi Nabi sebut yang ni khusus pagi Jumaat. Cuma hadis yang terakhir ni ini hadis yang dhaif, tapi walaupun dia hadis yang dhaif tapi kita boleh beramal dengannya kerana dia disokong oleh hadis-hadis yang lain. Nabi pernah bersabda, "Man qala sabihatal jumu'ati qabla salatil ghadah." Siapa yang baca pagi Jumaat sebelum solat subuh, dia baca dulu yang ni 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi siapa yang baca pagi Jumaat sebelum solat subuh 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada riwayat sebut al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dua-dua boleh baca. Nah, siapa baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali pagi Jumaat sebelum solat subuh, ghufira lahu walau kanat ya'ni dhunubahu mithla zabadil bahr. Maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Jadi banyak amalan Nabi nak sebut bila mana Nabi nak kata luasnya pengampunan Allah untuk hambanya, Nabi suka guna perumpamaan buih yang berada di lautan. Jadi pantai juga falsafah yang keenamnya adalah pantai menjadi simbol luasnya keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketujuh yang terakhir, daripada pantai juga falsafah yang kita boleh ambil adalah walaupun laut, ombak dia tak berhenti pasang surut, tapi akan ada waktu dia akan berhenti. Bila waktu dia akan berhenti? Iaitu bila mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waktu itu, tuan-tuan, itu adalah titik terakhir. Itu adalah penghujung, itu adalah saat penghabisan, itu adalah saat kemusnahan bagi seluruh alam ini. Allah berfirman, Allah cerita kepada kita antara dahsyatnya kejadian hari kiamat. Allah berfirman dalam surah At-Takwir, Allah kata, wa idzal biharu sujjirat, iaitu apabila laut, apabila ombak, apabila lautan dijadikan menggelegak. Antara kita kata ngerinya hari kiamat adalah idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Apabila kita kata wa idza samaa'u kushitat, apabila langit dilapah, apabila langit dibelah. Wa idzan nujumu qadarat, apabila bintang-bintang jatuh. Kemudian wa idzal biharu sujjirat, apabila laut menggelegak. Laut menggelegak ni antara tafsirannya adalah kenapa laut ni ketika mana terjadinya kiamat, laut ni menggelegak? Sebab kita seperti mana langit ada 7 petala, bumi juga ada 7 petala. Di pusat bumi ni, pusat bumi itu adalah pusat haba. Mana pusat bumi, kerak bumi itu di situ panas yang teramat sangat. Sebab tu kan kita ada gunung berapi, letusan gunung berapi dan sebagainya. Sebab di pusat bumi itu sangat-sangat panas. Jadi bilanya tibanya hari kiamat, hancurnya bumi ni menyebabkan haba yang berada di bumi itu naik ke permukaan, yang menyebabkan laut yang ada semuanya menjadi menggelegak. Satu. Yang kedua, tafsiran yang kedua, laut menggelegak ini adalah gambaran kemusnahan bumi. Contoh, kalau kita letak air dalam bekas, kemudian bekas ni kita goncang dengan kuat, apa yang akan jadi pada air? Dia akan jadi sama macam air tu waktu menggelegak, betul tak? Air tu dia akan bergelora sama macam dia menggelegak. Jadi nak bagi tahu ngerinya saat kehancuran dunia adalah betapa kuatnya gegaran, betapa kuatnya goncangan pada waktu hari kiamat itu, sehingga seolah-olah laut itu seolah-olah menggelegak. Allahu akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada bala bencana malapetaka hari kiamat. Baik, falsafah yang terakhirnya adalah laut walaupun tidak pernah berhenti, tapi tetap sahaja dia akan berhenti. Bila? Iaitu tiba waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita juga akan tiba satu saat nanti. Saat itu tak kiralah kita ni degil macam mana pun, tak kiralah kita kuat macam mana pun, tak kiralah kita hebat macam mana pun, bila tiba satu saat yang Allah kehendaki, maka kita akan pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Jadi daripada ombak, daripada pantai, kita boleh ambil 7 falsafah. Daripada pantai, kita boleh belajar 7 perkara sebagai kesimpulan untuk malam ini. Yang pertamanya adalah
makhluk Allah termasuklah ombak dan pantai, mereka semua bertasbih kepada Allah. Yang kedua, semua makhluk Allah ada cara tasbihnya yang tersendiri. Seperti juga dengan kita manusia, ada banyak cara untuk ingat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ombak pantai ini mengajarkan kepada kita ketaatan, penyerahan kepada Allah tanpa derhaka. Kerana laut tak pernah sekalipun cuti, apatah lagi nak pencen. Yang keempat, falsafah daripada laut juga. Laut tidak pernah kita kata pergi ke depan je. Akan tiba juga laut ni dia pergi, dia kembali. Dia pasang, dia surut. Begitu juga dengan kita, ada kalanya kita kena berundur. Ada kalanya kita kena mengalah dan ada kalanya kita kena kembali. Tapi yang paling penting adalah setiap saat, seperti mana laut setiap saat kembali, kita juga setiap saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, falsafah daripada laut adalah laut, luasnya laut itu kita kata simbol kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, laut adalah simbol juga luasnya pengampunan dosa bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, falsafah laut seperti mana ombak yang ganas, bila-bila masa sahaja dia boleh berhenti apabila Allah mengkehendaki. Akan tetapi berhentinya laut, berhentinya ombak bila mana tibanya hari kiamat, yang menandakan berakhirnya dunia ini buat selama-lamanya. Sekian saja untuk malam ini. Inilah malam ini kita baca cerita pantai, tapi tak berapa syok. Dia tak bila duduk tepi pantai tu lagi feeling bila kita tengok pantai, luasnya pantai dah. Tak apalah, insya-Allah ada rezeki nanti kita pergi pantai. Tuan-tuan pergi pantai, renung-renungkanlah 7 falsafah yang kita bincangkan pada malam ini. Sekian saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Insya-Allah nanti saya akan forward nota ni dalam PDF. InsyaAllah boleh sama-sama kita beramal. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan itu datangnya daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Walaupun pada hakikatnya segala apa yang baik, yang buruk, semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap saya mohon maaf. Sekadar itulah dulu. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memang seronoklah mengikuti tazkirah yang begitu indah daripada Al-Fadhil Ustaz Ni Muhammad Aiman, dan dengan ini Mi mewakili semua ahli-ahli dan peserta-peserta dalam grup ni mengucap terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz atas kesudian meluangkan masa berkongsi ilmu dan menyampaikan tazkirah. Bila orang berzikir kan bertasbih, sebut berzikir tadi. Tapi tak apalah. Sebab dengan ini memang terima kasih juga pada Ustaz yang mengajak kita melihat sesuatu yang biasa dengan mata hati, tapi yang luar biasa. Dah, ruang ombak yang kita dengar, rupanya mengingatkan kita kepada zikir. Gelora laut yang kita lihat rupanya mengajar kita tentang sabar. Ombak yang datang pergi rupanya mengingatkan kita bahawa hidup ni kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga dan mengharapkan semoga segala ilmu yang disampaikan menjadi cahaya dalam hati kita, panduan dalam kehidupan kita, dan pahala yang terus mengalir untuk Al-Fadhil Ustaz. Dan buat semua sahabat-sahabat dalam Mutiara Adin ni yang hadir pada malam ini, mengucapkan terima kasih juga kerana masih setia menunggu walaupun Ustaz ada sedikit kelewatan tadi atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi bahawa kita pernah bersama-sama mengingati Allah dan mencintai ilmu dalam majlis zikir juga lah Ustaz kan, walaupun secara online. Jadi apa yang kita faham, bila ombak berzikir, hati kita tersentuh. Bila Al-Quran dibaca, jiwa kita bercahaya. Bila ilmu dikongsi, semoga rahmat Allah menaungi kita semua. Terima kasih Ustaz. Nak kata apa lagi? Mi lupa lah nak tanya kalau ada siapa nak tanya soalan ke? Mi lupa. Adakah siapa-siapa nak tanya soalan ataupun nak bagi apa? Sedikit ulasan ke apa tentang yang Ustaz beritahu tadi. Mi lupa saat ni.
Hajah Azura Wahab dia bagi tahu tengok laut kat belakang ustaz je. Saya pun tak perasan saya letak gambar Ni laut kan kau belakang tadi saya. lagi tau, tapi tak sempat Lah, nak cakap lagi. Itulah. Tapi laut tu sedikit panas, laut di pantai sebenarnya lagi lembut. lagi lembut dia. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa pula lain kali. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.